khas untuk Fila. Wow. Mana lagi seekor? Oh. Okey ya, okey. Habis tak nak lagi. Gila. Oh, you makan seminggu sekali lah. Oh, aku tahu. Seminggu sekali tu yang bahan murah. Tak dia makan ikan-ikan dalam ni. Ha. Pandai je takut dengan tu. Cepatlah. Ha. 2 ekor je ke? Kakak tolak tangan aku nasib baik tak jatuh handphone. Cuma tak payahlah sampai ke luar sangat. Sini. Oh. Ha. Oh. Oh, you betul ke? Ada orang. Tu ikan ya. Tengok ikan banyak dia makan ikan. Mana? Tu ikan tu. Yang timbul-timbul tu. Yang jentik-jentik tu. Tu ikan tu. Ikan ada lah. Banyak weh ikan. Pak tu kita tak hirau makanan kan. Kenyang kot. Tak tu kepala gangster. Kita pergi. Yeay. Ha, apa tu kakak? Agak. Apa tu? Tak dalam air dia. Tak dalam sangat air dia. Apa tu bang? Ayam ke? Ayam ah. Ayam lagi standby Idris nak tengok tak apa. Kecil mami tak berani pegang. Nganga tengok kakak ke. Okey nak tu. Tahu memang. My god. Dia makan macam mana? Kakak makan juga. Tengok tu. Ha, dia makan. Dia biasa soft lah. Lembutnya. Lembutnya yang ni. Zoom ya. So. Sialnya. Ya ke? Sabar jap. Sangat makan. Buaya pun takut ya. Buaya. Monggo. Monggo. Jatuh anak ni. Kakak. Iya sibuk. Tak apa habis. Tak dalam pun. Dalam dia mengangkat macam tu. Ha. Tu ikan banyak ikan. Ikan lepas. Buaya tembaga. Besar buaya tembaga ni. Dia akan naik atas ke? Dia tak boleh dia kena fokus. Dia kena fokus. Kalau dia tak fokus tak. Dia Oh, memang begitu bukan tu. Ayam sekong kau. Mas.
Apa? Nampak lagi? Dia cakap Takut ya. pegang nak kakak buaya tu. Mami siap main buaya. Orang tengah rakam. Cakap boleh. Tengok tu. Tengok tu. Apa tu kakak? Tu, tengok tu. Ya, nak air. Sekejap lagi mama bagi. Mami tak peduli kat dia, dah tak dia dah. Tu belakang kau lain dah tu. Betul lah tengah rakam baru tu dia peduli kat dia. Dah bosan sana. Oh, tu rancak. Wow. Ha, takkan tempat lain. Zoom sangat. Aitan tu tak keluar. Besar ke? Ada kawasan. Kawasan tu. Janganlah gigit. Cabut dah. Boleh takut juga. Yang akan manusia je takut. Sama dia lah, macam dia takut orang. Oh, tengok tu. Takut mami, takut. Mami nak tengok. Oh. Ha, dia makan. Kak dia makan tu. Itu hantu. Apa ni? Takut aku. Yang tu kerja orang. Sempat lagi jawab telefon. Oh, patut dia selalu jawab cepat telefon. Kau dia jawab. Kakak. Kakak tengok belakang. Ngong. Aduh. Nah, dia tak jadi lah. Tempat sampai pengau tu. Ya Allah, besar ni kau. Kau bawa dah. Bawa lah. Dekat. Bila nak tekannya? Aku masuk tangan laki ke tadi? Kata nak cukup. Ha, duduk kan. Wush. Oh. Ada muka. Rantuk kepala dia. Apa tu kakak? Apa tu? Nampak